Okey, pedaskan lagi huruf ha pedas. Zalika mata'ul hayat. Haya. Haya. Zalika mata'ul hayati dunya. Okey, bagus. Boleh huraian hukum-hukum tajwid? Za masih, Betul. ta masih, alif lam, alif lam, ayat. Okey, betul. Ya masih, alif dunya bisa mutlak. Alif lam apa tu dulu? Alif lam samsiah. Betul. Tak habis lagi tu. Ada ya. Ya tu hukum apa? Ya masih. Bagus. Ahsanti. Sila next. الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. Dengar lagi. Dengar lagi pada mim bersakinah bertemu ba. Ka'annahum bunyan. الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Boleh hukum? الذي اسم الموصول. Ya, betul. ما أصلي، ما أصلي، lu ما أصلي، في ما أصلي، في ما أصلي. Tanda itu maksilah sugra. Ya. Sofran itu haful guna. Ifak hakiki. Tanwin tak sekali betul kan? Nun sabi itu haful guna. Min bertemu dengan kata ifak syafagi. Betul. Bunyanun izhar mutlak. Ya. Nun Ya dulu. Ya asli. Nun Itu ikram fi guna. Betul. Rotobal. Sus. Sulus ma'arif bisukun. Ma'arid. Ma'arid. Bisukun. Wah, Aslanti bagus. Okay, next. Sahabat habis sebelum baca baru saya akan terangkanlah di whiteboard Baik tak? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Yasin hukum? Mat apa tu? Yasin. Mat lazim. Harfi dulu. Bukan musafai. Dia tak ada tashdid. Boleh bantu. Mat lazim harfi khafa, betul. Wal qur. Wal alif lam apa? Ya, qur. Ya. Kalau kita tengok tu kat mana? Awal kalimah ke, tengah ke, hujung? Dia berada di tengah. Jadi adakah dia mat badal ataupun mat syibhul badal? Ya, mat syibhul badal Nil alif lam. Ya. Wah, Aslanti bagus. Masih dekat? Next. Habiskan dulu yes. Sin tu kena habis dulu. Jangan yes tu. Kita dah tak habis lagi sin tu dengan sifat suara terlepas, kita dah masuk tu. Kan? Habiskan dulu sin tu dengan sifat suara terlepas rohawa. Yes turun. Jangan tak habis lagi sin tu dah masuk to. Bagus, terbaik.
yang tak belajar, saya pernah dengar mungkin dia dah baru datang nak belajar, dia baca ada. Sebab dia baru nak belajar, dia tak tahu lagi kan. Kita raikanlah orang yang baru nak belajar ni, dia ingat itu berbaris lah. Dia ingat itu baris atas padahal itu adalah tanda mat dia baca panjang. Okey, kenapa yang saya kata dia jadi izhar riwayah ni? Sebab kiraat yang lain dia baca secara idgham. Kalau kita kan, saya pernah ajar, kalau kita jumpa huruf-huruf potong ni, kita kena eja satu persatu, kita kena eja Maksudnya kat sini untuk Yasin ni, macam mana sahabat ejaan? Yasin lah kan? Yasin. Okey. Ejaan penuh dia macam mana? Ya alif. Lepas tu si. Lepas tu selepas si tu ada huruf waw kan? Ejaan waw macam mana pula? Waw alif. Wow. Kat sini kita tak tengok lah. Yang nak tahu tu, yang jadi izhar riwayahnya tu pada yang ini bertemu ini. Maksud dalam qiraat lain yang baca secara idgham tu, dia akan baca Yasin wal, dia akan jadi macam tu. Maksudnya dia dah masukkan ke huruf waw tu. Sedangkan kita ni baca, kalau nun sakinah bertemu waw ni hukum apa? Nun sakinah bertemu waw hukum apa? Idgham bi guna. Memang patutnya kena masuk kan? Idgham bi guna. Tapi kita ni, riwayat kita tak baca secara idgham lah. Kita baca secara izhar. Boleh faham Sama juga dengan yang nun kat bawah tu. Ejaan nun macam mana? Nun waw nun. Bertemu dengan huruf waw juga kan? Wal qalami kan? So kita punya yang kita belajar memanglah nun bertemu waw ni hukum dia idgham bi guna. Tapi kita qiraat kita baca izhar. Kalau qiraat lain yang baca secara idgham, dia akan baca secara macam ni. Benar sikit lah. Tapi mujurlah qiraat kita, Imam Hafs ni, dia meraihkan bacaan lidah orang-orang kita lah, orang-orang kita dan juga negara-negara lain. Maksudnya secara mudah, tak susah. Kalau qiraat lain ada yang baca dia masukkan waw tu dengan Imam apa Ustazah? Kita punya imam Hafs an Asim, Hafs. Lepas tu an tu daripada lah, an tu maksudnya daripada Asim. Bacaan kita imam daripada imam qiraat Imam Hafs an Asim. Maksudnya dia dapat ilmu ni daripada ayah tiri dia, iaitu Asim tu. Hafs ni adalah anak tiri kepada Imam Asim. Dia belajar kan. Itu qiraat kita di Malaysia itu kita memang gunalah untuk di Malaysia ni. Kebacaan kita kalau kita nak wasal tetap seperti biasa. Kalau kita baca tetap juga izhar. Yasin wal qur. Kita berhenti kejap je. Wal qur. Tapi macam saya kata, jaranglah kita nak sambung dengan ayat kedua kan. Selalu kita baca Yasin, memang kita akan berhenti pada ayat pertama tu. Jarang kan. Kalau nak wasal dengan kedua tu, macam saya baca tadi lah, berhenti terus masuk wal. Tak ada dengung-dengung macam yang qiraat yang lain baca. Tapi tak semua qiraat dah yang baca secara idgham. Tak semua. Okey, kita ulang balik satu round lagi boleh? Tapi round kedua ni tak ada huraian hukum lah. Silakan. Daripada wajannatum tadi. Daripada ayat tu. Okey. Baca. Lepas tu nanti kita akan masuk hukum selepasnya lah ikhfa haqiqi. Silakan. Dengung tu tak cukup. Kadar dengung tu tak cukup. 2 harakat. Wajanna.
InsyaAllah. Ya? Yang kita belajar. Kalau tak cukup nafas, wakaf lah. Kalau nafas panjang, terus lagi baik lah kan? Ha. Jangan wazar'au, dia ada au dulu. Terus dia muncul. Zar'au, terus muncul. Au, au. Jangan bunyi au, ada bunyi itu. Boleh? Boleh ambil balik. Wazar'u wa nakhil. Huruf sad tebal lagi. Sin. Sinwan. Okey. Saya nak tanyalah, apa beza huruf tebal dengan huruf nipis? Sad ni huruf tebal kan? Ha? Tak tepat. Apa beza dia? Nak menentukan kita nak tahu huruf tu tebal ke, nipis ke? Faktor pertama dia bergantung pada lontaran suara kita. Lontaran suara kita. Dan satu lagi, untuk huruf tebal ni, pangkal lidah kita mesti kita tinggikan. Bukan kita lekatkan kat langit. Pangkal lidah kita tu tinggikan. Ni lidah lah contoh kan. Pangkal ni tinggikan ke langit. Maksudnya angkat atas. Cuma jangan lekat betul-betul dekat apa? Kita punya langit tu bukan melekat betul-betul. Tinggikan saja. Berbeza pula dengan huruf nipis, pangkal lidah kita rata, flat. Lontaran suara kita tu. Sebab apa dia menentukan huruf tebal? Bila kita sebut huruf tebal, bila kita angkat pangkal lidah kita tu, laluan untuk suara kita keluar tu jadi apa sahabat? Dia jadi sempit ke tak sempit? Sebab dia dah naik tinggi ni. Jadi laluan suara tu sempit. Bila sempit, auto dia akan berbunyi tebal. Maksudnya huruf tebal ni dia akan jadi ada macam gema lah. Dia ada gema. Kalau huruf nipis ni kita sebut satu hantai je. Contohnya kan kita boleh tahu dia bunyi tebal sebab dia ada gema dia. Itu kita nak bezakan lah huruf tebal dengan nipis. Tapi bila dia berbaris bawah, ketebalan dia tu akan apa? Akan jadi kurang lah. Tapi tetap kena jaga dia punya tebal tu. Boleh? Okay, next. Bagus. Ahsanti. Ini jangan dengar pula. Ni izhar mutlak. Ulang balik. Okay, bagus. Ahsanti, next. Okay, bagus. Ahsanti, terus. Dapat ayat panjang ni bonus lah sebenarnya. Tengok nak test nafas kita panjang ke tak? Boleh. Tak ada perasaan. Kalau mampu habiskan, tak mampu wakaf. Boleh terus? Boleh terus? Okay, bagus. Santi belakang. Tak dengar?
bagus. Macam saya kata tadi lah, tak ada keperluan pun kita nak wasalkan ayat 1 ke 2 ni kan. Ilmu tambahan Okey, lagi teruslah. Santi bagus. Nun wal qalam wa ma yasturun. Ya bagus. Cumanya bila kita nak matikan ejaan nun waw nun. Belakang tu berakhir dengan nun kan. Nun ni dia ada sifat apa nak tanya? Sifat gunnah. Jadi lebih cantik bila kita nak matikan di hujung tu dia ada dengung asliah dia, iaitu gunnah yang asli dia. Dia sekadar dengung yang sekejap lah. Nun. Dia macam tu, dia ada nun. Okey, sekali lagi ya. Dia tak cukup satu harakat tu panjang. Dengung sekadar dengung yang pendek saja, yang sekejap. Kan kita nak raikan dengung asliah dia tu, dengung yang asal dia tu. Sekali lagi cikgu. Nun wal qalam wa ma yasturun. Tu tebal lagi. Tu. Wa ma yasturun. Okey, bagus Ahsanti. Maknanya bukan berakhir kalimah huruf nun saja. Kalau berakhir kalimah huruf mim pun mesti ada dengung dia juga. Sebab nun dengan mim ni memang antara makhraj dia keluar daripada hidung kita, khayshum kan. So buat mana pun kita kena berhajat kepada dengung tu. Okay? So latihan yang terbaik kalau kita nak praktis untuk dengung asliah ni suratul Fatihah lah. Sebab Fatihah ni kan berakhir dengan nun dengan mim, perasan? So kalau kita nak cantik, kita praktis pada bacaan Fatihah kita tu. Buat dengung dia yang di hujung-hujung. Okay? Okay, bagus. Ahsanti. Next. Oh, dah habis dah dah habis. Okey, untuk hukum izhar mutlak, ada pertanyaan? Tapi bahaya jangan baca secara idgham. Kalau ada sahabat nak baca secara idgham, sahabat kena belajar satu Quran tu dengan riwayat tu. Kena belajar lah. Kan? Maksudnya 30 juzuk tu kena belajar riwayat tu. Baru boleh baca secara idgham tu. Ya? So jangan baca secara idgham. Kita baca secara izhar. Okay, ada soalan tak sebelum kita beralih pada next hukum ikhfa haqiqi? Tak ada. Kalau ada tanya sahabat. Okey sahabat, ke surat 66 ikhfa haqiqi. Okey, ikhfa haqiqi ni adalah hukum apa? Hukum nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan berapa huruf hijaiyah? 15 huruf. Berapa huruf tebal? Daripada 15 tu berapa pertemuan huruf tebal? 5. Apa huruf tu? Sad, Qad, Qa, Qaf. Bagus. So ikhfa hakiki ni kalau mungkin kita belajar dulu-dulu, dengung kita buat sama je. Nak masuk huruf tebal pun sama, nak masuk huruf nipis pun sama. Tapi hakikatnya kita tak boleh pukul rata lah cara dengung untuk ikhfa hakiki ni sebab tak sama. Maksudnya bila melibatkan nak masuk huruf yang istifal, yang rendah tu, yang nipis tu, pangkal lidah kita flat. Pangkal lidah kita merata lah. Tetapi bila nak masuk dengan huruf tebal, pangkal lidah kita kena tinggikan. Kalau saya belajar dulu dengan almarhum Ustaz Wan Ainuddin, ada 4 cara dengung. 4 cara dengung untuk hukum ikhfa hakiki. Yang mana untuk dengung tebal, tinggikan pangkal lidah. Untuk dengung nipis, pangkal lidah kita rata. Lepas tu untuk 3 huruf yang keluarkan, kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita, iaitu apa 3 huruf tu? Okey, sa, zal dengan za. 3 huruf tu ketika mana dengung, hujung lidah kita mesti dikeluarkan sedikit daripada guntingan gigi atas dan bawah. Cuma pada huruf za tu kita kena angkatlah pangkal lidah kita kan. Untuk huruf sa dengan zal tu pangkal lidah kita rata saja, flat saja Dan satu lagi yang keempat adalah melibatkan dengung nak masuk huruf fa.
Huruf fa ni dia satu-satunya lah dengan cara kita seakan-akan kita menggigit bibir bawah kita, seakan-akan, tapi bukan gigit betul-betul Contohnya macam ni, tengok mulut saya. Tengok saya macam gigit kan. Bibir bawah saja, bibir bawah, bibir atas tak nampak normal. Fu. Kita seakan gigit. Kalau orang tu dia ada gigi arnab, macam almarhum Ustaz Wan Aini kan dia ada gigi arnab kan. Kalau dia ada gigi arnab tu akan terkeluar. Gigi dia tu, gigi keluar. Kita yang tak ada gigi arnab ni, seakan kita gigitlah bibir bawah. Itu untuk dengung, cara dengung huruf fa sahaja. Jadi saya nak tengok bila sahabat-sahabat baca, kena adalah 4 cara dengung yang saya cakap tadi tu. Mesti ada. Nak tak nak, kita tak ada pilihan kita tak boleh pukul rata dengung ikhfa hakiki ni semua sama. Nanti bacaan jadi tak fasih. Bukan tak sedap, tak fasih. Okey, pertemuan dibaca apa maksud ikhfa hakiki? Siapa boleh cakap? Siapa boleh bagi tahu saya? Ikhfa maksudnya samar atau lebih tepat tersembunyi. Maksudnya kita sembunyikan bunyi nun sakinah atau tanwin tu ke dalam 15 huruf yang kita nak masukkan tu. Keadaan bibir tak boleh rapat dah. Sebab dia secara sama-sama tersembunyi. Hakikat. Hakikat lah, kita pun bahasa Malaysia pun ada cakap hakiki kan. Bahasa Malaysia ni dia banyak tiru bahasa Arab So hakiki ni sebenarnya bahasa Arab Maksudnya memang secara hakikat ni dia baca secara tersembunyi ataupun sama-sama. Ingat tu, bibir tak boleh rapat ketika buat dengung ikhfa hakiki. Tak boleh rapatkan bibir Okey, terus pada bacaan, sambung. Yang mana belakang-belakang saya tak nampak, boleh berdiri. Okey, sahabat baru tu nak cuba. Baik, boleh berdiri tak? Saya penting saya nak tengok mulut tu. Itu baru nama dia talaqi musyafahah. Guru tengok mulut pelajar tengok mulut guru Talaqi tu kita dah bertalaqi dah sebab dah berdepan dengan guru. Silakan. Terus pada ini contoh pertama huruf ta huruf ta. Okey, ada dengung tu, mim sakinah bertemu ba, ada dengung. Ba'suhum. Dengung dia adalah secara itbaq, iaitu merapatkan kedua bibir. Jangan ada tekanan, rapat saja tanpa perlu menekan ataupun kita panggil sebagai talamus. Talamus tu bibir rapat tapi tak perlu ada tekanan yang kuat. Silakan. Ba'suhum. Dengung tu kadang dengung panjangnya sedikit. Jami'an masuk pada waw. Bila masuk waw terus muncul. Bulatkan bibir. Ya. Wa qulu. Jangan lama, jangan wa qulubuhum. Jangan bila nampak mim tu ada sukun jangan lama. Sekadar rapatkan bibir tu, lepas tu masuk syatta. Wa qulubuhum syatta. Ya, bagus. Boleh tak rayam hukum? Boleh. Okey, kita bantu insya-Allah. Yang tak ada perasaan kita boleh bantu kat sini. Okey, kita terus pada sahabat-sahabat huraikan. Ramai-ramai. Kita pergi pada mim sakinah bertemu ba, ikhfa sya. Cara dengung itbaq Baik. Harful lin ataupun huruf lin. Nahum mim sakinah bertemu shin. Aywa. Syadid. Ini kalau waqaf syadid. Ya, kalau waqaf. Satu lagi. Betul. Sekarang ni nak wasalkan sebab kita tengah belajar. Dua
tanwin 99 bertemu tak? Ikhfa haqiqi. Okey, buhum jami. Mim sakinah bertemu jim. Betul. Mi. Au. Lu. Hum sya. Ta. Aywa, ahsan tu bagus. Mana kalau laju sangat sahabat tak dapat tulis bagi tahu Okey. Bagus, ahsanti. Sekarang ni huruf dal. Saya nak tengok. Boleh bangun tak? Boleh ambil dah. Syata. Syata. Mat asli. Tak mat asli. Tak tadi mak asli, betul? Kalau tak dapat cash bagi tahu Silakan. Dengan sallah. Sa huruf sin kena nipis. Okey, bacaan bagus, cuma ni kan dengung tu kat sini kalau sahabat tengok dia dengung pertama hakiki lah tanwin bertemu huruf dal. Itu dengung yang pertama. Dengung yang kedua nun sakinah bertemu apa? Huruf tak tu. So kat sini tak boleh pukul rata dengung sama. Sebab tadi sahabat baca dengung tu sama dua-dua ni dah dengan tahu nipis. Tetapi macam saya kata tadi, bila nak masuk huruf yang kena keluar hujung lidah, ketika mana dengung tu berlaku, hujung lidah kena keluar sedikit. Jadi dengung ni tak samalah dua-dua ni. Satu, dengung tu keluar hujung lidah sedikit. Yang dengung yang kedua tak tu, lidah kita dah tak keluar dah. Lidah kita dah tak keluar. Mesti keluar sikit macam ni. Alaisallahu bi'azizin. Sikit tempat ni. Tengok mulut saya. Bi'azizin. Keluar sikit. Zin tiqab. Yang kedua tu lidah kita dah ke dalam dah. Kan? Dah tak perlu keluar dah. Nak masuk ke huruf zal je. Okey, sahabat cuba dia sekali. Okey, bagus. Okey, bagus. Ahsanti. Next. Ingat semua sahabat nak masuk zal ni pastikan ketika dengung tu hujung lidah kita keluar sedikit. Jangan keluar banyak lah. Sikit je keluar. Tu bunyi dengung tu pasti takkan sama. Biarlah pasti dia akan ada beza. Keluar sikit. Lepas tu nak masuk ta pula. Nun bertemu tak. Gigi dia nampak. Sebab lidah dah tak kat dalam dah. Okey, boleh tak? Boleh. Sila. Okey. So hari ni kalau jumpa je kalimah ni ada beberapa kali kerap jugalah diulang dalam surah yang berlainan So boleh praktik lah Okey, terus Santi bagus Kak Sum. Ni pun dengung, sahabat kena tengok huruf apa yang kita nak masukkan selepas nun sakinah ataupun tanwin tu. So sekarang ni huruf sa. Sa ni pasti dengung dia hujung lidah keluar. Silakan Kak Sum. Ni aku okey. Baik sekali. Oh, Ryan belum sorry. Lupa. Boleh ke huraian? Boleh. Okey, alai. Betul. Sallah. Bukan alif lam. Nama Allah dia tak, nama Allah special tak melibatkan alif lam. Lafzul jalalah tafkhim ke tarqiq? Tafkhim, sebab tafkhim tu tebal. Kalau bahasa Melayu dia lafaz nama Allah tebal atau nipis. Bahasa Arab dia lafzul jalalah tafkhim ataupun tarqiq. Okey, pada nama Allah ada hukum apa? Okey. Bi'azi Qaf
Kerja sama. Wonderpad. Okay, bagus. Ahsanti minum rosak. Kak Som, pastikan dengung tu saya nak hujung lidah tu sedikit keluar. Rumah asli. Sebab kita nak meraihkan rosak ni. Dengan Sani, Pak Kiki. Ini yauma hasad, jadi hak simpul. Yauma hasad, habdas. Okay, cuma saya tak nampak lagi dah tak sentuh. Kita minta sahabat sebelah tolong tengokkan. Sebab jauh saya tak nampak. Kalau selain dari Hamza, dua je. Okay, boleh sahabat yang sebelah pun susah nak tengok pun. Sahabat depan, yang depan. Tolong tengokkan. Baju sebelah. Okay, sahabat depan tu tolong perhatikan hujung lidah tu keluar tak sikit. Okey, keluar. Masya Allah, tabarakallah, bagus. Cumanya bila sebut Hamzah jangan o. A. Jangan sebut o. Tu jangan bunyi o. Mesti bunyi a. Mesti bunyi a. Hamzah tu balik atas. Mulut kita ataupun rahang kita kena buka. Maksud mulut kita kena buka mulut. Jangan sebut o beza. Yang mana satu betul? Betul. Ya. Okay, bagus Kak Som, ahsanti. Next. Raya. Tengok saya. Saya lupa je. Okey Kak Som, silakan pada huraian ataupun kita panggil ahkam lah. Ahkam. Dulu Kak Som. Lu tadi dah sebut mak asli. Pak Kiki. Ikhfa haqiqi. Samari ri. Okey, ra nipis sebab ra tu baris kasrahkan bawah. Kita dengar suara Kak Som dulu. Kalau Kak Som tak dapat jawab baru kita bantu. Okey, samari hi tu kau apa Kak Som? Masilah apa? Kubra ke sughra? Kubra sebab atas kepala huruf ya tu ada tanda mat. Dia senang je. Kalau ada tanda mat atau huruf kepala ya ataupun waw kecil tu maksudnya dia besarlah kubra. Kalau tak ada barulah dia kecil sughra, sughra. Idza betul? Ra, asmara. Wa Rumah asli. Mat badan ni. haqqahu. Rumah asli. Tengok atau waw kecil tu ada tak tanda mat? Tak ada kan? Bila tak ada dia jadi surah. Yau hasa di. Tak ada hukum lah sebab kita dah wakaf. Berlaku wakaf. Bagus, ahsanti. Next. Okey, sahabat depan tolong perhatikan untuk saya. Jangan ha pedas. Ha. Okey, sahabat depan. Nampak tak ketika dengung tu? Oh, sekali lagi lah sebab tak tengok Sekali lagi. Sekali lagi ulang balik. Au yursila. Ha pedas. Hasiban.
keluar. Dia kena keluar juga. Bel. Cuma jangan keluar banyak. Kalau keluar banyak tu bunyi dia dah lari dah, dah berbalawar dah, over dah. Jangan keluar sampai banyak. Bel. Bukan banyak kan? Muka kita pun jadi tak comel kalau keluar banyak sangat. Sikit je. Bel. Bel. Mesti kita nampak hujung lidah tu keluar. Bel. Masih lagi tak bunyi ha pedas tu tak jadi. Ha. Kan macam kita pedas makan cili padi tu kan? Bunyi tu lah. Ha. Jadi tak? Saya nak tengok yang ni. Macam ni mana dia tutup dengan bibir dia tu. Jadi saya tak tahu sama dia lidah kita keluar atau tak. Kita yang tengok, kita akan nampak. Kan macam saya buat, siapa kan nampak. Lidah saya macam tersentil kan, macam tersentil. Jadi maksudnya kalau tak nampak tu lidah tak keluar. Kalau tak nampak tak keluar. Ni. Boleh. Okey, juri. Juri pembantu saya juri ni. Dia yang ketika mana sedang berlaku dengung tu yang hujung lidah keluar. Dengung tak cukup lah. Masa sebut buah tu yang keluar lagi. Masa sebut dengung tu yang kena keluar. Dengung tu berlaku yang hujung lidah tu keluar. Jangan tiba-tiba masa sebut buah tu dah keluar tak? Dia tak wasik. Boleh? Boleh tak juri saya? Tak apa, balik praktis. Kalau kita rasa susah, itulah susah yang Allah suka itulah susah yang banyak Allah bagi pahala malaikat tulis tak berhenti-henti So selama ni nampak sahabat selama ni kita baca sama je cara dia kan. So bila yang kita dah ikut dia punya law yang sebenarnya, macam ni rupanya. So selama ni aku baca tak, bukan tak betul, tak faham, tak masuk je. Dulu kita baca tu tetap betul dapat pahala di sisi Allah. Cuma sekarang ni bila kita ikut format yang sebenar, dia akan top up pahala tu menjadi 100%. 100% pahala. Mungkin dulu kita mungkin dapat 80%, 70% kan. Dan sekarang ni kita belajar sebab kita nak dapat full mark daripada para malaikat tu. Kita tak nak bacaan kita macam tu forever and ever, betul tak? Mesti ada penambahbaikan. Mesti ada penambah. Tu sebab kita belajar. Okey, bagus. Ahsanti. Tak apa, yang mana rasa macam susah, aku tak boleh buat, balik praktis kat rumah. Dan pastikan ada, saya selalu ulang, ada cermin kat depan kita supaya kita nampak lidah kita keluar ke tidak. Kalau tak ada cermin, siapa nak sepak? Betul tak? Kalau kita seorang lah. Kalau ada anak, ya tengok kejap Umi nak buat ni, keluar tak lidah? Anak boleh sepak. Kalau kita seorang, pastikan ada cermin tu untuk bantu kita buat latihan tu Okey, bagus. Ahsanti. Next. Belum lagi dia punya ni Huraian. Okey, kita pergi pada hukum. Boleh tak huraikan? Boleh huraikan hukum? Boleh? Kalau tak boleh, ramai-ramai kita bantu. Okey, Yur Ratabal Alai Ha Siba Tum La Du Lakum Wa Ki La Laju sangat ke? Boleh tak sahabat tulis?
Sempat tak? Sempat. Ya, kalau tak sempat tak apa, kita ulang balik. Okey, berakhir kita terus pada huruf jim. Jim ni mudah saja. Suara lontaran suara kita dalam keadaan lidah kita rata ataupun flat. Dia tak banyak sambung. Silakan. Sila bangun. Ya? Boleh. Dia nak kalau bangun lagi banyak pahala sebab penat nak bangun. Gurau-gurau. Dia jangan fa'ah. Dia nak jadi tawalud tu melantun. Hum aija. Matikan betul-betul pintu. Hum aija. Hum aija. Lanjut. Itu dah sampai baru sempat. Dia masih lagi tawalud tu kita panggil melantun. Lahuma aija lahuma. Lahum aija. Hum aija. Rapat betul-betul bibir tu baru masuk aija. Wow. Tebal. Sekali lagi. Huruf kha tu saya nak dengar suara terlepas fa akhraja lahum aija. Okey, bagus. Ahkam ataupun hukum-hukum. Okey, as boleh pada ra lagi. Ya. Betul. Bi ghairi gunnah. Ya. Ya, dua hukum ma'arif li sukun dengan ra tebal. Okey, bagus. Ahsanti, next. Hanin. Okey, bagus. Hukum? Ya. Susu dah habis adik. Adik minum air kosong. Adik tak minum susu lagi. Betul? Nasi goreng tak? Betul? Wah, bagus. Ahsanti, mudah. Dan lidah kita flat. Rata. Patut tak nampak Kak Liza selalu kat depan. Baru nak tanya Kak Liza mana lama tak nampak. Oh, pandai. Mana ada inah kat situ? Okay, inuh. Nun sakinah bertemu mim. Betul? Nun sakinah bertemu shin. Shine. In i la il na khaza inu Mak Mutasir, betul. Kalau tak ada wajib pun lagi betul Inu
Tak ada sebab hak tu dah dimatikan dan diwakafkan Okey, bagus Kak Liza, ahsanti. Mahani. Handphone tak ada. Dia mati nanti. Mana boleh tak handphone bukan? Handphone mati kan? Air rotan. Ya. Yo. Masuk nak. Ya, Iwab senang kata ataupun senang cerita kalau dengar nipis ni pangkal lidah kita terapung ataupun tergantung lah senang cerita lah. Okay, bagus Mahani, ahsanti. Next. Okey, nanti sekejap ada juri yang bantu saya untuk tengok lidah keluar ke lidah. Tidak kuih tu jom kita tengok. Okey, bagus. Keluar tak lidah? Keluar, bagus. Ya. Kokola apa? Sugra, kubra, akbar? Sugra. Ya. Ri. Titik-titik ronyo kes. Betul. Duma. Tafrim ke tarfik? Tafrim Kepada nama Allah ada? Tor. Godha. Iya. Okey, bagus. Ahsanti. Okey. Siapa dapat huruf qaf ni? Bonus juga tinggikan pangkal lidah. Orang depan pula. Kita tanya Orang depan. Dah habis yang row ni dah habis. Dah. So orang depan lah. dah Ustazah kot dah 10.30. Oh, ya ke? Boleh? Boleh. Next week kan Okey. Kita akan sambung minggu yang 2 minggu lagi lah. Minggu yang akan datang tu 29 hari bulan. Itu cuti raya haji. Kita nak tanya Okey, boleh tanya? ada tak orang nanti Sebab 20 Raya ni 27. 27. Raya ni 27. Siapa yang tak balik kampung nak tanya? Sebab next class kita tu 29 lah sepatutnya yang saya bincang dengan Kak Noh. So seagak-agak boleh on ke Ida? Kalau tak boleh on, kelas kita sekali ni je lah boleh ni. Biasalah kan. Kelas kita yang akan datang pada 29 hari bulan, Minggu Raya Haji. Kita ada Raya Haji 27 hari bulan. So nak tanya sahabat-sahabat semualah, ada yang balik kampung ke ataupun boleh datang pada 29 hari bulan. Kak Farida okey. Kak Farida okey. Jumaat tu kita nak buat makan juga. 29 hari Nanti bulan. korban ada. 29 Sebab hari korban bulan. kan? Tengok dia. Diorang boleh datang ramai. Tak boleh datang. Buat makan-makan tu bila? Hari kita Jumaat. Sebab kita daging korban banyak. Semua buat korban. Oh. Bila pulang kita buat berutan antara. Oh, ada program masak-masak lah 29 tu. So maknanya kita memang tak boleh ada kelas. Ada kelas. Daging korban tu untuk kelas. Oh, ya ke? Sebenarnya. 29 hari bulan tu, ramai tak yang ada ataupun Ada sebab masak tu untuk kelas kita. Menyambung kelas ada kita. makan-makan besar lah. Jadi kita datang. Makan daging korban lah. Oh, maksud kita makan tengah hari lah ya? Tak sabar lama tak makan daging korban. Sebab masak fresh kan? Masak fresh. Memang kita masak sini. Oh, so ada 9 tu boleh proceed
maknanya 29 bulan ada dekat saya. Mana? Mana yang boleh untuk mana? Lepas subuh. Boleh. Bagi janji. Sebab lepas subuh memang kita datang masak lah muslimah. Oh. Tak, kalau kata macam susah ke apa, 22 lah kita buat. 22. Sebab saya tak jadi, sebab saya tak jadi gerak ke Penang 22, saya gerak ke Penang 23. Gaza dia nak bagi makan daging kurban. Jadi kita 29 lah kan? Ah. Siapa yang berniat tu? Kita muslimah buat 3 ekor lembu. Sebab apalah saya bagi kat 29 tu tarikh tu. Rezeki. Macam tahu je. Macam tak tahu kan? Masya Allah, tabarakallah. Jemput jemput semua. Ya, silakan. Sebab nampak macam kami orang luar ni tak ada barat. 29 ada yang masak, ada apa, adakah boleh belajar macam tu? Maksudnya kita akan belajar macam biasa, tapi orang yang masak tu orang lain bukan kita. Ke yang masak tu orang lelaki. Muslimat tak? Masak sedap. Lepas subuh kami mat, lepas subuh. Oh, faham. So, boleh ni 29 ni? Macam Sebab saya pun nak makan juga gaji kurban. Tapi kita makan nasi lah. Sedap ni. Kebok dia, kebok. Belajar yang terlibat ni. Tak. Belajar yang terlibat masak-masak. Tak. Lepas ngaji kita makan. Okey, ingat next class orang depan baca. So maintain lah sahabat yang depan ni dulu. Jangan lari ya, Ustazah. Jangan lari. Tak apa, lari saya kejar. Saya kejar ke depan. Ingat, takut balik nanti. Takut balik ke belakang. Boleh ya sahabat InsyaAllah. Alhamdulillah Allah memudahkan niat kita yang baik Dia baca doa sahabat. Lepas tu baca sekali doa makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'tuka Amin. Amin. Wa ma ta'allamtu warjuhu ilayya inda hajati innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr Amin. illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat Amin. wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat. Barakallahu fikum jami'an.